Bismillah. Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'azzir karim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Bandar Seremban Selatan, yang berbahagia datuk-datuk, tuan-tuan, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu, ayah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh barakah ini, kita sama-sama dapat hadir ke masjid dan seterusnya kita dapat menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Kita sambung dalam perbahasan kita dalam kitab Faham Faraid, disusun dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Ilmi Hadis bin Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi di dalam tajuk besar je dalam perkara-perkara ataupun benda yang perlu kita laksanakan. Tuntutan yang wajib ditunaikan terhadap harta pusaka. Kita pun telah bahaskan tentang tuntutan harta pusaka secara langsung, kemudian menguruskan jenazah, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, melaksanakan segala hutang dalam tanggungan si mati, sama ada hutang dengan Allah dan juga hutang dengan manusia. Dan kita membahaskan pada perkara yang keempat, iaitu menunaikan wasiat. Waktu wasiat ni pula ada syarat-syarat sah ataupun beberapa syarat. Di antaranya yang pertama telah kita bahaskan, iaitu yang pertama apa dia tuan-tuan? Iaitu tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris yang berhak. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu inna Allah qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris atau kama qala wa zadahu fi akhirih illa ay yasha'a waratha rahu Darqutni. Maksudnya, daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada orang yang berhak haknya. Allah telah menentukan, Allah telah menjelaskan, Allah telah memberi kita ilmu, Allah telah memberi kita kefahaman bahawasanya ahli waris itu ada bahagian yang telah ditetapkan, iaitu
ahli irsi, ashabul irsi, sama ada imma bil fardi wa imma bi ta'sib. Sama ada dia akan mengambil bahagian yang telah ditetapkan seperti mana Allah telah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11, ayat yang ke-12 dan juga penutup dalam surah An-Nisa ayat ke-176. Itu Allah telah menjelaskan satu-satu bil fardi. Ataupun bil ta'sib, maka itu yang perlu kita tahu bahawasanya Allah telah memberi hak ahli waris itu ada bahagiannya. Dan ketahuilah dia ada wasiat kepada ahli waris. Maksud ahli waris tidak boleh wasiat lah. Maksud dia. Cumanya ada hadis yang lain yang ditambah, melainkan apa tuan-tuan, dia ada pengecualian. Pengecualiannya jika ahli waris semua bersetuju, dan ikutlah syarat-syarat setuju tu yang pernah kita bahaskan. Ingat lagi tak syarat yang setuju tu? Ada 4 kan, lebih kurang ada 4. Kita simpulkan ada 4. Yang pertama, mesti berakal balik. Yang kedua, pandai menguruskan harta. Yang ketiga, tahu dan faham faraid, kan? Tahu dan bahagiannya, faham berapa amount jumlah dia dapat. Yang keempat, sukarela lah, bukan kena paksa sebagainya. Pisau kat leher, tak nak ke tak nak, sudah. Itu dipaksa. Nak selamatkan diri tak boleh setuju, rupanya kena paksa. Itu yang kedua. Sekarang kita nak cerita pada pagi ni, itu perkara ataupun syarat sah wasiat yang kedua ialah tidak melebihi 1/3 as-sulus. Betul kita berhenti kat sini as-sulus. Boleh kita sambung kat sini, takut Ustaz tanggung mana cerita kan, kita cerita sikit lah mukadimah yang kita telah bahaskan. Kita masuk yang kedua ni, maksudnya tentang syarat sah wasiat yang kedua, tidak melebihi 1/3 as-sulus. Apa cerita ni? Okey, cerita dia kita lihat sama-sama. Wasiat si mati mestilah ditunaikan dengan syarat nilai yang keluarkan itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih si mati. Apa nama itu bersih tu? Bersih maksud dia apabila ikan kita pernah bahaskan ikut urutan satu persatu. Apa dia? Tuntutan perkara yang pertama selesai, perkara yang kedua menguruskan jenazah selesai, kemudian apa dia? Ketiga, hutang kan, hutang dengan manusia, hutang dengan Allah, hutang manusia selesai. Maka yang baki, yang bersih, yang tinggal itu, contoh saya bagi contoh gambaran yang mudah. Si mati ini bila dikumpulkan harta pusakanya, jumlahnya lebih kurang 3 juta. Banyak. Kira kita juta je kan, 3 juta. Kemudian ditolak urusan jenazahnya, ditolak hutangnya, dah selesai semua, tolak bila 3 juta kan, asalnya 3 juta. Bila tolak, untuk ditolak mesti lebih kurang kan, tak ada tambah dah. Bayar hutang, bayar semua, tinggal 900,000. Maka 1/3 itu bukan diambil daripada jumlah keseluruhan harta si mati yang 3 juta, bukan. 1/3 itu daripada baki yang terakhir apabila ditolak kesemuanya perkara yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai ahli waris. Tengok hutang kena keluarkan semua. Kadang-kadang orang takut tak keluar sebab bila ditolak takut kuranglah bahagian dia nanti tak akhir. Sebab kita tak cerita lagi bahagian ahli waris ni, kita cerita perkara yang wajib dikeluarkan untuk menjaga maslahah atau menjaga kebajikan. Sebab itu faraid dia menjaga kita punya harta. Dengan urusan jenazah ni selesai, kita ni banyak hutang, jangan risau. Banyak harta jangan risau tuan-tuan. Hutang banyak, harta banyak tak apa. Ni harta tak banyak, lepas tu hutang banyak. Siapa nak jual lah. So apabila kita meninggal, harta kita tu akan selesaikan semua, hutang semua selesai. Dan kemudian
kita buat wasiat pula, kan, wasiat. Jadi baki 900,000 itu daripada as-sulus. Maka daripada 900,000 tu maksudnya daripada 1/3, maka boleh dikeluarkan wasiat tersebut ialah 300,000 lah, daripada 900,000 kan. 1/3 bahagi dengan 300,000, maka 900,000, maka 300,000 yang boleh dikeluarkan. Kalau sekiranya si mati buat wasiat. Baru-baru ni saya semalam ada orang telefon saya daripada Kedah, jauh Kedah, satu tempat lah saya tak cerita kan. Di sana di utara Kedah, dia bagi maklum, Ustaz nak cerita pasal ni lah, pasal perkara-perkara ni, sebab dia nak agihkan harta pusaka ini kepada ahli waris. Tapi sebelum tu dia kena selesai yang lebih wajib lah terlebih dahulu, bukan dapat harta pusaka terus pergi kepada ahli waris. Perlu diselesaikan perkara yang wajib. Urusan jenazah ni dah selesai, kemudian hutang, dia tanya hutang macam ni Ustaz, okey, hutang Allah, fidyah sebagainya, hutang manusia selesai Ustaz. Kemudian asulus wasiat, dia nak keluarkan 1/3 daripada harta si mati untuk buat wasiat. Nanti kemudian saya tanya, si mati buat ke tak? Tak ada Ustaz, nak keluarkan. Kalau si mati tak buat, tak ada wasiat, tak ada, tak perlu. Ini sekiranya si mati ada buat, perlu, kita wajiblah laksanakan. Sebab si mati buat wasiat sunat, tapi bila meninggal dunia, maka wajib kita laksanakan. Maka si mati tidak buat wasiat, maka tak kuranglah bahagian daripada baki tersebut 900,000. Maka 900,000 untuk yang seterusnya, iaitu ahli waris, tak ada kuranglah. Kalau dia ada buat wasiat, yang mengatakan lafaz mungkin dia nak buat wasiat 1/3 harta si mati, maka berapakah bahagian yang perlu dikeluarkan? Ialah daripada 900,000, 300,000 dikeluarkan. Maka baki berapa tinggal untuk ahli waris? 600,000. Sebab itu orang tak nak buat, sebab dah kurang bahagian untuk ahli waris tu. Kan? Kalau contoh ada anak lelaki tunggal seorang je, sepatutnya asalnya dapat 900,000, tapi dah keluarkan wasiat 1/3, tinggal 600,000. Banyak tu 3,000, macam-macam boleh buat kan? Tapi kita sebagai hamba Allah, kita perlu taat dan patuh, dan kita perlu keluarkanlah. Orang-orang kita takut, tapi mungkin apa yang kita laksanakan, manalah tahu kita keluarkan 300,000, rupanya dapat 3 juta lepas tu. Tak tahu kan. Jadi tuan-tuan, itu yang kita kena faham. Dia ambil daripada harta pusaka bersih si mati setelah ditolak perkara-perkara yang awal tadilah, yang seperti mana yang saya maklumkan. Dia bukan pada awalnya. Kalau kita faham 1/3 itu daripada keseluruhan harta, apa kita faham? Daripada harta 3 juta, daripada 1/3, maka 1/3 juta, 1 juta kan? 1 juta. Kalau kita faham, maka kita telah menyalahi kefahaman tentang wasiat ni ya. Wasiat. Beza tu daripada 1 juta tersebut dengan 1 juta yang dikeluarkan, berbeza dengan 300,000 tadi tu. Beza. Berapa beza? Banyak, 700,000. Contohlah tiba-tiba baki harta tinggal 900,000. Dia faham kena wasiat keluar 1 juta. Tak cukup lagi kan? Sudah. Nak kena keluarkan dan sebagainya, duit ahli waris sebagainya. Tapi ini kita dah faham, 1/3 itu daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih, bersih si mati, iaitu setelah ditolak kos pengurusan jenazah dan melunaskan segala hutang. Daripada hadis Nabi Muhammad SAW, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana du malin wa la yarithuni illa banatun li wahidatun
afata af afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu afa atasaddaqu bi syatrihi qala la qultu afa asaddaqu bi thuluthihi faqala ath-thuluth wa thuluth kathir innaka in tadhar wasataka aghniya khairun min ana atadharuhum ahlatan yatakaffafuna an-nas. Muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Daripada Sa'ad bin Waqqas berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tiada yang mewarisiku melainkan seorang anak perempuanku. Dia ada harta dan dia hanya ada seorang anak perempuan. Adakah boleh aku menyedekahkan ataupun dalam istilah lain wasiat 2/3 daripada hartaku? Kena sedekah ataupun nak membuat wasiat 2/3. 2/3 daripada hartaku. Baginda menjawab, tidak boleh. Aku berkata, adakah boleh aku menyedekahkan ataupun aku nak mewasiatkan nisfu ataupun 1/2 daripada hartanya? Baginda menjawab, tidak boleh. 2/3 dah banyak dah. Lepas tu 1/2 kurang sikit lah daripada 2/3. Baginda menjawab perkara yang sama, jawapan yang sama, tidak boleh. Aku berkata, adakah aku boleh menyedekahkan, nak keluarkan sikit harta aku, mewasiatkan as-sulus 1/3 daripada hartaku? Baginda menjawab, boleh. 1/3 dibenarkan sebab 1/3 adalah banyak, tuan-tuan. Betul tak? 300,000 banyak, tuan-tuan. 300,000 banyak. Banyak tak? Banyak, ada ribu. Mana betul lah. Nabi kata 1/3 adalah banyak. Sebab banyak, sebab harta banyak lagi. Kalau tiba si mati tinggal harta 300 je. 300 je. Dan bila 1/3 100 lah kan. 100. Jadi 1/3 adalah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu yang kaya, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Okey, kita lihat dia punya penjelasan. Sekiranya si mati mewasiatkan hartanya melebihi 1/3, macam mana? Pengarang dia menghighlightkan ataupun mendatangkan satu isu. Bagaimana, tuan-tuan, sekiranya kalau wasiat dia melebihi 1/3, maka hukumnya adalah makruh dan wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan melainkan setelah mendapat keizinan daripada semua ahli waris yang berhak. Maksudnya apabila dalam melebihi, maka di situ yang lebih itu telah mengambil bahagian yang mana kita faham, kita tahu selepas kedudukan harta si mati itu telah selesai wasiat, seterusnya yang terakhir adalah untuk diagihkan kepada ahli waris. Kalau dah lebih, maka dia telah mengambil portion ataupun telah mengambil lebihan itu, telah mengambil sedikit untuk kepada ahli waris. Sebab itu perlu mendapat keizinan daripada semua ahli waris yang berhak mengambil bahagian. Maksudnya yang berhak lah. Maksudnya yang tidak ada berhak tu, dia tidak ada, memang dia tak dapat, tak pula minta izin. Maksudnya yang dapat bahagian. Contoh, kalau ada anak lelaki, anak perempuan, ada ibu si mati, kemudian ada anak saudara dan sebagainya, pakcik kan. Jadi mereka ni memang termasuk dalam orang ataupun dia termasuk dalam ahli waris. Cuma dia ahli waris yang mana mereka ni telah terhalang. Siapa yang terhalang? Anak buah, anak saudara telah terhalang. Kemudian siapa lagi? Bapa, saudara bapa kan telah terhalang sebab ada anak lelaki. Maka perlu minta izin ke siapa? Minta izin kepada ibu si mati sebab dia ahli waris yang berhak. Siapa lagi? Kepada anak lelaki si mati
Siapa lagi yang berhak? Anak perempuan si mati ini sajalah. Minta persetujuan. Contoh, 3 anak lelaki setuju, anak perempuan setuju, kemudian ibu si mati setuju, tiba-tiba bapa saudara tak setuju kan? Tak setuju, mana boleh? Memang betul ahli waris, tapi dia bukan ahli waris yang berhak. Tidak bersetuju tu tidak boleh pakai. Dah kalau awak dah, memang dia tak dapat pun kan? Bahagian ni bukan dapat kata, tiba-tiba dia sibuk kan? So dia tak perlu ambil dia punya persetujuan tersebut. Mesti minta izin ahli waris. Sebab itu dalam kitab sebut jelas, semua ahli waris yang berhak. Dia bukan sebut ke semua ahli waris, ke semua ahli waris yang berhak. Dengan dia ada dengan syarat, bil syarati, dengan syarat. Syaratnya apa dia? Seperti mana yang kita faham, kita belajar syarat sama je. Mesti syarat dia mesti berakal, mesti balik, dan juga boleh menguruskan harta. Jika ahli waris yang gila datang pula, okey, dah selesai apa semua syarat tersebut dipenuhi, maka tak ada masalah. Kalau ahli waris lebih pula, ayah buat wasiat lebih pula kan jumlah dia. Contoh, kita faham wasiat tadi daripada 900,000 yang boleh keluarkan 300,000, tapi dalam wasiat ayah sebut 400,000, telah melebihi 100,000, yang mana sepatutnya baki tadi yang kita telah bahaskan tadi, contoh awal tadi 600,000 untuk ahli waris, agih kepada ahli waris. Tapi bila dah tolak dengan 400,000, telah kuranglah bahagian untuk ahli waris tadi. Tinggal berapa? Tinggal 500,000 kan? Ada kurang tu banyak. Tapi kalau semua ahli waris setuju, contoh tadilah ibu, anak lelaki, anak perempuan setuju, tak ada masalah. Dia penuh dengan syarat tadi, berakal, balik, kemudian urus harta, okey, selesai. Datang pula masalah, jika ahli waris yang ada yang gila, ada yang gila macam mana? Ataupun ada yang boleh balik, ataupun tidak boleh menguruskan harta, maksudnya gugur, tak cukup syarat seperti mana syarat yang setuju tadilah, maka keizinan mereka tidak dikira walaupun mereka mengizinkannya. Maka tak boleh, sebab dia dah gugur syarat. Salah satulah syarat persetujuan. Okey, jika wasiat itu melebihi 1/3 dan semua ahli waris tidak bersetuju, maka hanya 1/3 sahaja dibenarkan dan wasiat itu tidak terbatal. Kena faham, wasiat ayah buat 400,000, dalam melebihi daripada maksimum yang boleh pergilah 300,000. Bukan bermaksud wasiat itu, ini ayah dah lebih ni, terbatal. Yes, dia sukalah. Sebab bila terbatal, tak berganjaklah harta baki ayah tersebut. 900,000 dapat turun terus kepada ahli waris, dapat kepada ibu, dapat kepada anak lelaki, dapat kepada anak perempuan. Dia bukan macam tu, dia bukan terbatal. Ia bukan terbatal. Tetapi apa dia? Wajib dikeluarkan 1/3 daripada harta pusaka untuk menunaikan wasiat itu. Maka apa dia tuan? Dia buat, ayah buat 400,000, semua ahli waris tak setuju. Tidak setuju sebab telah melebihi 1/3 as-sulus baki harta bersih tadi. Sebab dia kira, ayah sepatutnya boleh keluar daripada baki harta 900,000, 1/3, sepatutnya 300,000, ayah buat 400,000, dah lebih ni. Maka dalam kita sebab apa? Tak terbatal, tapi perlu dikeluarkan 300,000 sahaja daripada 900,000. Bukan terbatal, maksudnya boleh dikeluarkan 300,000, tetap dikeluarkan, tak jadi 400,000, 300,000. Maka itu dalam kitab sebut, perlu wajib dikeluarkan daripada 1/3 harta pusaka untuk menunaikan wasiat itu. Kalau sebahagian ahli waris memberi izin dan sebahagian lagi tidak, atau ada waris tidak cukup syarat untuk memberi keizinannya, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dalam keadaan yang pertama, kalau anak perempuan tidak setuju, itu mungkin. Ada contoh samalah, ada ibu
si mati, ada anak lelaki si mati, ada anak perempuan si mati. Anak perempuan tak setuju, macam mana? Ataupun kes yang kedua, anak lelaki itu gila. Contohlah gila kan, ayah meninggal, hilang pedoman, gila tu kan, gila, macam mana? Ada dua. Okey, jadi maka lebihan 1/3 itu diberikan sebahagiannya hak faraid kepada yang tidak memberi izin dan kepada yang tidak cukup syarat, dan bakinya iaitu bahagian yang bersetuju ditambah ke dalam bahagian wasiat itu. Ni kesimpulannya dia ada kiraan je lah. Yang mana tak cukup syarat ataupun yang tidak setuju, maka diberikan hak faraid dia. Diberikan hak faraid dia. Maka mana yang setuju, contoh yang tidak setuju siapa? Yang tidak setuju adalah anak perempuan si mati. Yang setuju siapa? Ibu si mati setuju, anak lelaki setuju. Maka dia boleh ikut persetujuan mereka lah. Maka dia akan ambil ada sedikit bahagiannya, dia ada kiraan dia kepada untuk melaksanakan ataupun hasrat ataupun wasiat si mati. Kalau anak perempuan tak setuju, bagi hak faraid dia. Ini ada kiraan dia. Cuma kita kena faham, kita tahu bahawa yang mana yang tidak setuju berikan hak faraid dia, mana yang setuju tak jadi masalah, boleh laksanakan wasiat tersebut. Nilai harta yang diwasiatkan perlu dinilai semasa kematian pewasiat, kerana wasiat adalah hak milik selepas kematian. Dia tidak dinilai semasa wasiat itu diumumkan atau ditulis. Tuan-tuan, dia berbeza kan. Mungkin aset yang dia ada ketika itu, tuan-tuan, contohlah ada emas tahun 2020, time tu emas segram 200.5 lebih kurang lah, contoh 2 tahun 2020 tuan-tuan. Baru 5 tahun 2025 tuan-tuan, nak cocah 600 dah 590 lebih. Mana yang ada simpan emas public gold ke apa, macam-macam lah muamalat ke kan, iGold ke public gold lah, macam-macam gold lah. Maka dia berbeza tuan-tuan, dia punya naik macam naiknya kan, terus naik melonjak. Sama juga mungkin ada tanah, mungkin tanah beli dulu ayah buat, beli mungkin tahun 90 lebih lah. Ingat lagi ayah dulu beli rumah kat Tampin, Taman Gunung Bah dulu kat Tampin, 20,000 kan. Sekarang tak tahulah, dah naik lah. Dia berbeza lah. Sama juga tuan-tuan, kalau ada fasa-fasa ni tuan beli dulu berapa kan, mungkin 40,000 kan. Tapi sekarang tengok berapa, jangan main mahal, takut tak beli kan. Dia berbeza. Sebab itu apabila dia nilai bukan ikut zaman ketika ayah buat wasiat. Tengok ayah, ayah buat wasiat tahun 95, dia pun kira tahun 95 kan, 90-an kan. Memang sikit lah kan harta tersebut. Sebab nilaian dia sekarang berbeza mengikut ayah meninggal tahun 2025. Kena lihat aset-aset yang ada pada tahun semasa. Okay, selesai part yang kedua. Alhamdulillah, panjang tuan-tuan. Daripada lepas tak selesai ni, kita selesai. Masuk yang ketiga tuan-tuan, sikit lagi. Yang perkara yang ketiga, tidak mewasiatkan kepada perkara yang haram. Ini jelas lah. Maksudnya jelas, wasiat tidak boleh perkara yang haram. Haram. Ayah wasiatkan buat apa? Buat pusat perjudian ke, buat apa, kilang arak ke, buat macam-macam lah perkara yang haram. Tak boleh Seumpama wasiat membina pusat judi ataupun buat kilang arak, wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Jelas, ini mudah. Perkara haram ni tak boleh buat. Selain itu, biasanya orang buat wasiat ni tuan-tuan, biasa buat kebajikan. Rasanya tak tahulah ada kau penipu kan. Buat perkara haram ni pelik lah kan. Buat perangai pula kan. Buat wasiat perkara yang haram tak Allah. Selain itu, di antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan. Itu yang pertama lah. Yang pertama jelas, wasiat perkara yang haram, pusat judi, kilang arak. Dan yang kedua, ada juga wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan untuk menyusahkan ahli waris dan juga menghalang mereka daripada menerima hak mereka mengikut hukum faraid.
Allah SWT telah melarang perbuatan tersebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar. Yang bermaksud setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya, wasiat tersebut hendaklah tidak menyusahkan kepada ahli waris. Dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Jadi tuan-tuan, huraian yang lengkap tentang wasiat seperti hukum, dalil, rukun dan syarat boleh dirujuk dalam kitab-kitab dan buku-buku rujukan yang lain. Tuan-tuan boleh tengok dalam fiqh manhaji, dalam kitab fiqh, kitab fiqh yang lain, tuan-tuan, dia ada bahas lebih mendalam. Kalau kita mendalam, tuan-tuan, tak habis tuan-tuan kita nak wasiat ni semua. Dia ada perkara, tapi cumanya pengarang kitab dia ambil perkara yang penting lah. Wasiat ni sah, pertama tidak boleh kepada ahli waris. Sebab ahli waris terima faraid, tak boleh. Tapi kalau buat juga, macam mana? Dalam hadis lain, kalau buat juga ikut persetujuan ahli waris. Persetujuan pula ada syarat je. Lihat. Kemudian yang kedua, sama juga, tidak boleh melebihi 1/3. Maksimum wasiat boleh buat as-sulus 1/3. Daripada mana? Daripada dikira baki ataupun harta bersih setelah ditolak urusan jenazahnya, setelah ditolak bayar hutangnya, baru di situ dia ambil kira. Dan yang ketiga, wasiat tidak boleh perkara yang haram. Ini dalam kitab Faham Faraid, tuan-tuan. Kalau lebih lanjut, tuan-tuan boleh buka kitab fiqh, di situ ada perbahasan yang lebih mendalam tentang wasiat. Okey, jadi kita lihat contoh pengiraan. Contoh pengiraan, tuan-tuan. Ini dalam siapa yang ada kitab, tuan-tuan, kita boleh lihat. Ini lebih pada aplikasi ataupun kes-kes lah, untuk lebih menjelaskan daripada tajuk kita yang besar, iaitu perkara-perkara ataupun tuntutan-tuntutan yang wajib dilaksanakan ataupun yang wajib kita lunaskan terhadap harta peninggalan si mati. Daripada awal tadi sehinggalah selesai last sekali, iaitu wasiat. Sebab apa? Sebab baki tersebut baru kita nak cerita pasal agihan. Kita tak masuk lagi ahli waris siapa, tak masuk lagi berapa bahagian ahli waris. Sebab kita nak selesai perkara yang wajib dulu ni. Dah selesai, maka baki tersebut untuk diagihkan kepada ahli waris. Kalau kita bahaskan ahli waris ini siapa, dia layak ke tak layak, ataupun sebab dia ahli waris, ada macam-macam lagi lah perkara-perkara yang menyebabkan dia mendapat harta pusaka. Contoh pengiraan, tuan-tuan boleh lihat buku surat 63. Contoh, Zaid meninggal dunia dan mempunyai harta seperti berikut. Banyak ni tuan-tuan dalam kitab sebut. Ada rumah nilai 2 juta, ada tanah 1 juta, wang dalam tabung haji ada 502,000. Banyak tuan-tuan. Saja yang bagi banyak-banyak harta. Sebab kita kemungkinan harta ni ikut situasi lah. Ada orang mungkin ada tanah, ada orang mungkin ada rumah. Dia dah tahu dah di peringkat usia hujung tu, dia pun dah siap-siap. Dia dah jual ke, dia ataupun dia dah bagi siap-siap pun terpulang lah. Ikut, sebab kita harta kita masa kita hidup, ikut kita lah nak bagi siapa kan, sebab kita punya. Cuma bila kita meninggal dunia, kita takluk kepada ilmu faraid, yang mana ahli waris wajib ikut. Tabung hajinya ada takaful hibah kepada isteri 200,000, insurans konvensional 500,000, jumlah carumannya hanyalah 12,000. Ada KWSP I maksud apa? Atau syariah saja tukarlah kan. Sebab KWSP sekarang kita kena lihatlah. Tengok-tengok pula tu ustaz, tak sempat lagi ayah tukar lagi tuan-tuan. Sebab itu kita kena yang mana yang masih belum tukar tu tukar juga. Pergi ke KWSP ke, kita syariah lah. Macam-macam lah. Semua bank pun, semua bank biasa dah, semua ada Islamik kan, Islamik kan. Alhamdulillah Islamik. Okey, wang dalam bank 300,000, wang tunai 10,000, kereta tu tuan-tuan boleh tengok lah, kereta bernilai papasan kematian, sok-sok. Ni semua harta yang
apabila meninggal, inilah tugas kita. Kita senaraikan apa-apa aset si mati itu ada. Kita senaraikan. Bila kita senaraikan, okey. Nanti kita asingkan tak mana harta pusaka, mana yang bukan. Itu nanti. Cuma tugas kita, kita senaraikan. Dan tugas kita yang hidup, kita sediakanlah fail faraid peribadi, tuan-tuan. Sebab mudah untuk ahli waris ataupun isteri kita ataupun suami kita lihat isteri kita banyak mana, suami kita banyak mana dan meninggal, tengok ada faid. Sebab itu dalam pertubuhan Quran Farid Malaysia, tim kami sedang melancarkan ataupun sedang mewar-warkan kepentingan fail ni, tuan-tuan, fail peribadi farid. Sebab kita tahu kan, sebab saya pernah uruskan yang mana ada yang ada dokumennya, ada yang macam belah mana pun tak tahu cari, cari susah. Betul tak? Kau tanya tuan-tuan ni, ibu-ibu ayah ni, kau tanya mana gerana kat yang simpan tak, selit sana, selit bawah buku lah, bawah tilam lah, dia terabung. Kita bila ditanya mana gerana, kita tahu lah sebab kita yang simpan. Dalam laci mana semua kita tahu. Cuba kita meninggal, cuba tanya isteri kita kan, tahu tak mana geran? Tak tahulah, abang yang simpan. Sudah. Tak tahulah. Nanti susah. Betul, susah. Sebab itu kalau kita ada fail peribadi ataupun fail farid peribadi kita, harta dah ada list lah. Harta sekian, ada ni sekian, sekian list, tengok. Maaf abang kahwin dua, sudah tahu kat sini. Habis sudah. Biasa orang macam tu lah, lelaki buat dulu minta maaf kemudian kan. Sudah. So itu perkara yang penting tu. Segala maklumat di situ kita ada dan memudahkan ahli waris nak aturkan. Macam ni lah, kalau kita lihat dekat buku ni, contoh kan, pengiran saya ni senang tak? Senang dia ada ni semua dokumen kan, dah ada dah teratur. Kemudian maklumat perkara yang wajib ditunjukkan adalah sertifikat beliau belum sempat kena zakat. Kita letakkan, kita kena tahu. Kalau dia tak buat, adakah kita tahu tak ni zakat belum? Anggap dah selesai lah ni. Rupanya zakat tak keluarkan lagi. Kan? Tapi sekarang senang lah tuan. Kalau tak, kita boleh pergi ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita semak, pernah tak keluarkan zakat, pernah tak bayar. Ada masalah fidyah. Apa kaitan zakat tuan-tuan, kita mudah. Kita ada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ada bahagian pemungutan zakat, kita pergi ke sana. Ada bahagian Baitul kita pergi sana. Ada bahagian wakaf, kita pergi ke Majlis Agama Islam setempat. Kita Negeri Sembilan, kita pergi. Sebab situ ada dia pihak authority, ada kuasa dan kita boleh lihat. Senanglah sekarang kita zaman sekarang ni kan. Beliau meninggalkan seorang isteri. Lepas tu ada kos pertempatan semasa iddah, kemudian ada kos pengurusan jenazah, kemudian ada haji, tidak menunaikan haji. Haji senanglah, sebab kita biasanya haji orang nampak kan. Sebab satu lagi haji lama ni, manalah pergi ni jiran kita rupanya, tengok-tengok kan, tanya anak rupanya pergi haji. Sebab senang, haji ni orang nampak sebab lama. Cumanya ibadah yang lain lah, puasa tak nampak, melainkan kita dengan Allah kan. Berapa banyak tinggal puasa tak tahu. Sebab itu kita kena senaraikan puasa sekian, ayah tak puasa sekian. Tarik, kita tulis segala maklumat dalam fail peribadi fail. InsyaAllah nanti saya akan tunjuk, ada masa saya akan tunjuk contoh macam mana nak buat fail fail peribadi kita. Mula dengan apa, hutang macam mana nak susun, kemudian gambar rajah jadual ahli waris kita kalau kita mati macam mana, kemudian bahagiannya dan perkiraannya lah. Okay. Beliau telah mewasiatkan sejumlah 1 juta kepada Masjid Sayyidatina Aisyah. Ada. Dia dah tahu dah Masjid Sayyidatina Aisyah. Dia 1 juta tak nak bagi. Alhamdulillah. Dapatlah imarah program. Ini wasiat. Bila wasiat ke arah kebajikan, pahala lah kepada si mati kan. Kita akan buat wasiat jika nak meninggal lah kan. Sebab kita punya harta dah. Mesti nak buat wasiat ni. Sebab apa? Ni mati ni harta sekurangnya sebelum nak ahli waris ni. Kalau pada ahli waris belum tentu anak kita buat untuk kita. Ada tuan-tuan, ada sebahagian kes keluarga yang baiklah.
ustaz saya ada dapat, kami semua setuju, kami nak keluarkan, nak buat kebajikan, nak keluarkan menyedekah harta ayah kita ni, nak pergi bagi anak hafiz. Itu baguslah kalau anak kita yang jadi bagus. Ingatkan kita je keluar. Dapat anak pula hantu gaya. Memang tak ingat dapat harta golisakan. Dapat hari ni esok habis dah. Contoh. Jadi dia buat siap-siap. Bila buat siap-siap, maka harta tersebut dah jamin dah, memang akan keluar untuk melaksanakan kebajikan bila kita meninggal. Jadi tuan-tuan, muka surat 65 tu, ini contoh kiraan dia. Kalau ada kitab tuan-tuan boleh lihat contoh ni tuan. Dia kira lah. Apabila dikira harta tersebut yang bersih, si mati, si Zaid ni, berapa harta pusaka Zaid? 4 juta tuan-tuan. 4 juta, banyak. Tadi saya beri contoh 3 juta dia up lagi kitab ni. 4 juta. Kemudian cerita pula harta yang mana bukan pusaka, dia cerita takaful hibah. Takaful hibah kepada isteri, dia bukan harta pusaka, dia terus pada isteri. Suami kan sayang kat isteri kan. Dia mula kalau isteri dengar ni, abang tak buat hibah ke? Sudah. Dia tanya, abang tak buat hibah ke? Tadi belajar kat ustaz, tengok hibah 200,000. Dia tak masuk harta pusaka. Siap dah siapa yang bawa isteri kat belakang tu, habislah. Dia balik katanya, abang sayang kat saya tak? Sayang. Mestilah sayang. Awak seorang je kat dunia ni. Alhamdulillah. Hibah abang buat tak? Sudah. Kena faham taraf hibah ni, dia tak perlu masuk dalam faraid. Dia terus sahaja kepada isteri. Maksudnya benda yang kita kena faham. Sebab kalau tiba harta kita hanya kita hibahkan semua kepada isteri, dia terus pada isteri lah. Maksudnya dia tidak akan melaksanakan. Siapa nak bayar hutang? Tak boleh, sebab harta tu isteri dah, isteri punya. Siapa pula kita buat kebajikan kan, wasiat, ambil harta kat mana? Kita buat hibah semua kat isteri, tak boleh, sebab itu harta isteri. Lala nak urus jenazah pun tak cukup, sebab isteri ambil pergi umrah 10 kali, dapat harta suami kan, buat haji. Jadi kita kena faham tuan-tuan, faraid ni ada kepentingan yang perlu kita tegakkan, sebab dia melalui proses yang itulah, proses urusan jenazahnya, proses hutangnya, wasiatnya. Jadi ada kepentingan masing-masing tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan, ada kepentingan. Faraid ada kepentingan tuan-tuan, dia hukum Allah. Allah tahu, Allah cipta kita, Allah tahu, Allah anugerahkan kita syukur kita ada faraid. Kemudian ada juga instrumen yang lain, takaful hibah. Bagus buat. Cumanya jangan melebihkan satu agensi ataupun satu perkara. Hibah bagus, baik tak. Ini semua ada kepentingan masing-masing. Buat hibah. Selesai. Saya walaupun ceramah, saya bukan ejen pun. Kalau tiba ustaz saya buat hibah kat ustaz, saya bukan ejen. Nanti cari dalam mana sahabat dia yang buat. Tak ada masalah. Yang penting kita faham apa yang kita buat. Itu yang penting lah. Sebab kadang orang yang jual pun dia tak terang pun. Biasalah marketing. Salah kita dari ilmu, kita kena terangkan apa yang berlaku, apa yang sepatutnya buat. Kita kena terangkanlah dengan ilmu. Kita kena amanah dengan ilmu. Okey, papasan. Sampai kat papasan setelah kematian 90,000. Dia adalah milik keluarganya. Sok-sok sebanyak 200,000 dia milik isterinya. Kita lihat. Banyak. Kemudian jadual yang ke sebelah 66, perkara yang wajib ditunaikan. Dia cerita. Kalau kita lihat tuan-tuan, tadi harta 4 juta tadi, dia tolak satu persatu. Tolak kos isteri, pendapatan isteri beredar, tolak dengan pengurusan jenazah 2,000 lebih setengah, badal haji, hutang, hutang 2 juta tuan-tuan, setengah daripada harta yang ditinggalkan. Apabila telah selesai tuan-tuan, tengok kira bakinya 2,790,000. Maka ingat tak tadi si mati ada buat wasiat? Ingat tak? Wasiat dia berapa tadi? Dia buat wasiat tadi berapa? 1 juta kan? Dia sebut 1 juta. Maka bila 1 juta tuan-tuan, sabar dulu, kita nak laksana atau tidak, kita lihat baki ni berapa. Tengok baki tuan-tuan 2,710,000. Maka apabila dia kira 1/3,
maka yang dibolehkan dikeluarkan oleh wasiat tersebut lebih. Yang boleh keluar sepatutnya 930,000. Lebih lah. Tadi dibuat wasiat 1 juta. Maka yang kita belajar macam mana? Kena tanya ahli waris setuju ke tak ataupun sebagainya. Tapi kalau lebih semua tak setuju, keluarlah 930,000 itu. Maka apabila terakhir sekali faraid ataupun bahagian untuk diagihkan kepada ahli waris, berapa tinggal tuan-tuan? Yang tadi baki 2 juta lebih 2,750,000 tambah pula dengan yang baki tadi 2,750,000 tolak dengan tadi wasiat tadi 930,000 tadi yang wajib dikeluarkan as-sulus 1/3 tadi. Maka baki berapa tinggal? Baki yang akan tinggal adalah 1,860,000. Maka jumlah ini yang mana yang akan diagihkan kepada ahli waris yang berhak. Panjang tuan-tuan, baru nak masuk tajuk yang penting ni. Lama kita start berapa tahun dah? Lama dah. Jadi kita nak bahaskan tentang ahli waris. Sebab pun masuk ahli waris, sebab ahli waris. Kemudian lepas sebab kita akan bahaskan syarat ahli waris, insya-Allah. Jadi pertemuan yang akan datang tuan-tuan, kita akan masuk sebab-sebab pusaka asbabul irthi. Allah Ta'ala tangguh pertemuan kita pada pagi dengan tasbih kifarah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudahi bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi